I ada satu pengalaman. It's not manis, it's not apa-apalah, tapi something yang Tak ada perasa. lah kan. Boleh. Dia macam ada satu patient, ni cakap masa in government ke tak kisah? Tak kisah. Tak kisah. Okay, I'm not so sure lah you guys semua, tapi I rasa semua dentist pernah jumpa lah patient-patient yang ada dental phobia, dental anxiety kan. Cuma mereka datang tu dengan keadaan tidak didiagnose lah selalunya kan, ataupun ada panic attack yang melampau semua. So saya punya patient, saya tak tahu kenapa, tapi saya banyak jugalah patient macam tu. Tapi the first yang I memang betul-betul tahu yang dia tu ada something wrong with her, masa I was in government clinic dekat Kuantan. Budak tu dia ada depression. Depression yang mana budak tu very cute, sangat cantik. Tapi dia dah tak be able to jalan. Dia like physically okay, but dia memang tak boleh nak jalan. How old is she? Sebab At the time 10 years old. Dia ada depression yang agak teruk. Ya ke? So mak dia try to explain. Betul, I cakap dengan dia, you punya anak ada masalah sakit apalah kan semua. I cakap kita tengok dia punya medical history semua. So memang mak dia confident dah cakap, anak saya memang tak ada masalah sakit, tapi anak saya ada masalah otak. Something lah, brain dia tak. Lepas tu I cakap, masalah otak apa ke? Sebab mak dia cakap masalah otak terus kan. So kita macam fikir ada brain stroke ke apa ke, benda semua bukan. Sebenarnya dia macam melalui fasa-fasa kena bully di sekolah yang sangat dahsyat, sampai dia tidak boleh berfungsi, like memang tidak boleh bangun. Maksudnya bully tu daripada dia mungkin seawal tadika tu mungkin. Tapi dia tak ada, bukan budak yang macam, sebab selalunya kita akan fikir bahawa kalau budak yang kena bully ni ada certain kriteria dia, ataupun physically dia tu macam mana, betul tak? Selalu kita akan fikir macam tu. But this girl, she's very pretty. She's like, I still remember very clearly yang rambut dia memang very straight, long hair, and then muka dia macam ada mix sikit tau. Malay ke? But dia Malay. Tapi like the Malay yang memang you tahu, budak ni memang cantik, macam tu lah kan. So I sendiri cakap dengan mak dia, macam I macam terkejut untuk cakap macam like, anak I nak cakap tapi tak tercakap lah. Cakap anak you cantik, macam mana boleh kena bully? Selalu kita akan fikir macam tu kan. And then physically pun dia okay apa semua. Tapi dia cakap, itulah doktor, kita pun tak boleh nak cakap apalah, dah anak saya jadi macam ni kan. Tapi I still remember at the time, because kita try cakap dengan dia, dia macam boleh untuk bergerakkan kaki dia. Kalau dia rasa down gila, dia completely like macam helpless, kaki dia pun tak, kita kena dokong dia. Untuk duduk dekat dental chair. Masa tu dia dekat datang tu dengan dia jalan kaki sendiri atau tak memang ada wheelchair? Dia memang didokong dengan parents dia. Tapi dia, kita tahulah budak tu ada something wrong because dia dah nampak besar. Sebab dia at the time 9 or 10 years old macam tu, datang untuk check gigi. Tapi kita tengok sebab selalu kan kalau yang macam tu ada cerebral palsy ke macam tu kan, so kita boleh nampak kaki dia, feature dia nampak. Kaki dia memang normal. Everything about her is normal. Tapi mak dia memang cakap because of that lah. Tapi bila kita try to cakap elok-elok dengan dia, dia akan happy, dia akan senyum. So dia akan ada some movement dekat dia punya kaki atau tangan dia. That's how, like, bukanlah nak cakap macam sometimes you know, like to me lah, sebagai dentist yang I rasa I suka lah sebenarnya being a dentist, I think being a doctor lah secara general, adalah bila you be able not just to treat some part of you punya, which is yang kalau you punya ni adalah gigi. Tapi sebenarnya daripada sudut dia orang punya apa yang dia orang nak cerita datang tu kan. Sebab I think I suka being a dentist because I rasa I think most of my patients ataupun some of them like macam tahu yang I actually suka dengar cerita dia orang, and I try to deal with all that lah. Macam sebab so far I memang pernah deal dengan panic attack punya patient, memang completely panic attack yang memang dia rasa at the time belum ada apa-apa terjadi, dia rasa everything semua nak jatuh dekat dia. Macam ada earthquake macam tu. So memang I still remember, this one is another case. Nama dia pun Hanis juga. I still remember if the patient is watching. So dia memang, I tried to hold dia, I pegang tangan dia the whole time. Sepanjang prosedur tu I cakap dengan dia, whatever you are feeling, it is real. It is real, but you are with me, and just like tahu yang whenever you touch me and you feel me, that you feel my skin to skin ke whatever macam tu, it means that I'm always here for you, macam tu. So during the whole process tu, like macam dia memang tengok dekat I macam like
just hold on dululah sampai dia berjaya untuk dicabut gigi dia ketika itu. I rasa tu the best moment you as a dentist juga. Yeah, I think like dealing with all that lah. Sebab recently I ada satu patient dental anxiety, dia pun memang dia makan ubat lah. Dia pun memang cakap after COVID actually memang I dapat nampak lah, I'm not so sure but I think ramai je semua diorang tak be able to bagi tahu dekat kita kan. That's why berbalik pada cerita Dr. Leah tadi, bully tu is a big impact pada kanak-kanak kan. That's why kita tengok sekarang pun yang kes-kes bully, betul tak? Macam kes-kes bully yang sampai macam anak jadi inilah kan. Jadi benda tu situasi sangat serius. So anxiety, depression, benda tu kita tak boleh nak nafikan. So itulah pengalaman Dr. Leah, saya rasa sangat ni. Saya pernah jumpa juga anxiety patient, tapi dia memang pakai earphone siap-siap, tapi not to that your level lah, sebab ni pun dia dah besar. Betul. Dia kalau panic attack tu, kalau you, and I ada pernah satu lagi, one of the most reason, okay, this one is memang agak terkejut jugalah bila terjadi. Sebab ketika itu saya tengah merawat anak dia. Dia bawa, seorang ibu membawa anak dia berumur 7 ke 8 tahun macam tu untuk cabut gigi. And then budak tu dah baring apa semua, mak dia memang, tapi whenever I try to bagi cakap something dengan mak dia, kita tahu lah, kita dapat sense yang mak dia ni macam nervous macam tu tau. Tapi kita macam just because the mom is sitting dekat tempat dia duduk, so kita just deal dengan dia punya anak. So I just bagi tahu je dekat mak dia, okay, this is what we going to do, apa semua. And then dia macam angguk-angguk macam tu je lah. Dia tak ada tanya soalan, dia cuma macam ni je. And I was like, okay lah, just continue. And then bila kita nak start bagi tu, dah buat injection dekat anak dia semua. So at the time I think gigi molar, the gigi susu molar. So I saja je, sebab anak dia pun nampak macam takut. So I pun bercakap dengan mak dia macam ni, puan, kalau puan okay, puan boleh pegang anak puan lah untuk bagi dia pun rasa calm apa semua. The moment like, okay, dia tengah pegang anak dia macam ni from behind, and I was like here, and then my staff like holding anak dia punya tangan. So I pun macam, okay, you ready apa semua. Suddenly I rasa macam ada benda bergegar daripada tangan mak dia, and I was like, okay, what is going on? And suddenly mak dia collapse. Mak dia yang collapse. Ya. Collapse di situ juga. Dan ketika itu staff saya terus macam terkejut, sebab saya baru kehilangan ayah dia ketika itu. Baru 2 minggu kehilangan ayah dia. Jadi dia masih trauma sebab dia nampak ayah dia dengan keadaan macam keras macam tu kan, something like that. So dia takut yang benda tu terjadi balik kan di depan mata kita orang. Lepas tu kita panggil lah, puan macam tu kan. So at the time kita macam terus try call 911 apa semua, sebab kita kejutkan pada 10 saat yang pertama tu dia memang tak bangun. Ya Allah. Anak dia dah meraung kat depan tu, tapi I terus cabut terus, sebab I dah tahu kalau I stop macam ni, anak dia dah bangun, dia akan lagi haywire lah the whole situation. I terus macam okay, you okay? Lepas tu gigit, lepas tu dia cakap, okay adik, dia dah masa tu dah merangkak, oh mami ke something like that lah macam tu. I suruh dia gigit the gauze tu. I cakap, okay kakak, sekarang mak awak tengah tak berapa okay sebab dia tak boleh tengok darah. So I boleh terus I assume like macam okay, mom ni memang something wrong, dia tak boleh tengok darah ataupun dia tak boleh tengok any instrument of dental instrument. So I assume macam tu terus lah. So I cakap, okay mak you tak boleh tengok darah, so you just gigit je, dan you tunggu kat sini. Awak ingat tak nombor ayah awak? Sikit macam tu kan, nombor telefon ayah awak macam tu. Lepas tu after less than 1 minute macam tu lah, mak dia boleh bangun. Dan mak dia cakap apa yang jadi dekat saya, dia memang tak tahu. Dan lepas tu dia cakap lah dia memang ada. And after that, after settle semua, dia dah balik apa semua, dia dah tenang apa semua. Esoknya tu kita tanya dekat dia, kita memang cakap dengan dia lepas balik tu, cakap dengan husband dia suruh pergi klinik apa semua. And then after that, esoknya tu barulah mak dia cakap dengan kita orang, dengan staff lah, dia kata yang saya sebenarnya memang ada fobia dengan barang-barang dental instrument dekat dia. Bukan darah, dental instrument dia kata. Lepas tu kita cakap dengan dia, okay, selalunya parents yang memang tak berani bawa masuk dalam dental clinic,
kita memang dah cakap awal-awal, okay, kalau sekiranya puan ataupun cik tak berani, tak apa, it's okay, you boleh duduk dekat luar. Nanti apa-apa anak tu, nanti kita akan bagi tahulah inform macam tu, you don't have to go inside lah. Tapi dia kata, saya tak tahu yang sebenarnya boleh as parents buat macam tu, tapi dan saya cuba untuk beranikan diri saya untuk anak saya. So sweet. So dia cakap macam tak, macam yang okay. Rasanya the moment dia masuk tu dia dah tak boleh fikir dah. Dia tak boleh fikir. So that's why dia macam angguk-angguk. Kita pun macam fikir, kenapa mak dia angguk? Tapi tak apalah, I boleh sense. Tapi I tak, dia tanya pun okay ke? Sebab kita tak nak dia sedar kan, untuk macam doktor ni tahu sebenarnya kita nervous kan. Jadi anda di luar sana, kalau yang macam ada dental phobia ke, takut darah ke, please inform. Ya, betul, awal-awal. Hai, saya Dr. Anis. Saya sebagai seorang doktor gigi sangat mengesyorkan penggunaan water floss white teeth. Kenapa penggunaan water floss? Untuk membersihkan gigi in between, dan juga kelebihan kita ada 4 tip yang sangat sesuai untuk mereka yang memakai braces, dan juga untuk membersihkan lidah, dan kita ada 2 tank which is travel friendly dan juga penggunaan di rumah. Untuk anda yang masih tertanya-tanya perbezaan water floss dan juga water floss biasa, water floss kita boleh akses di ruang-ruang yang belakang, tetapi untuk penggunaan benang memerlukan sedikit effort di bahagian belakang. Jadi itu kita sarankan penggunaan water floss compare dengan penggunaan benang. So untuk anda yang masih tercari-cari bagaimana untuk dapatkan produk water floss, cari kami di White Teeth.